Hi guys, welcome back to day 2 dekat Saigon, Vietnam. Pagi ni aku start dengan sarapan yang sangat sinonim dengan Vietnam, banh mi, dekat restoran Jamilah area Bentan Market. Untuk korang yang Muslim, restoran ni memang halal, so tak perlu risau. Menu dia pun quite extensive, dari Vietnamese dishes sampai makanan ala Malaysia pun ada kat sini. Okey, sedikit info menarik. Banh mi ni sebenarnya hasil pengaruh penjajahan Perancis di Vietnam sekitar abad ke-19. Perancis bawa masuk roti baguette dan orang Vietnam adapt jadi version mereka sendiri. Sebab tu roti dia ringan, crispy di luar tapi airy dekat dalam. Isi dia pula biasanya gabungan protein, sama ada ayam ataupun daging, pickled vegetables macam carrot ataupun daikon, daun ketumbar dan juga sos bagi rasa umami. So dekat Saigon ni, banh mi bukan sekadar makanan, dia dah jadi identiti street food untuk orang-orang Vietnam. Aku makan dengan teh tarik, rare combo dekat Vietnam tapi memang ngam untuk tekak Melayu. Sambil makan, aku share sikit plan hari ni. So hari ni kita akan ke Sungai Mekong, salah satu nadi kehidupan Asia Tenggara. So guys, it's day 2. Kita akan ke Sungai Mekong. Kita dah settle breakfast. So jom kita ke Sungai Mekong. Mekong ke Mekong? Mekong. Lepas breakfast, aku jalan kaki menuju ke bus charter. Untuk pengetahuan korang, jarak dari Ho Chi Minh City ke kawasan Mekong Delta, khususnya Mai To, adalah sekitar 70 km dan biasanya akan ambil masa 2 hingga 3 jam bergantung kepada trafik. Hari ni aku pergi kebetulan waktu Chinese New Year, so memang trafik agak jam teruk. Ho Chi Minh sendiri memang terkenal dengan jumlah motosikal yang sangat tinggi, dianggarkan lebih 7 juta motosikal dalam bandar ni sahaja. Sepanjang perjalanan, aku nampak bas yang unik. Seat dia jenis boleh berbaring sepenuhnya, ini dipanggil sleeper bus dan memang popular untuk perjalanan jauh dalam Vietnam sebab negara ni bentuk dia panjang dari utara ke selatan. Dalam perjalanan, kita berhenti dekat satu rest stop, Mekong Mai To. Tempat ni memang khas untuk pelancong. Ada kemudahan tandas, kedai makanan ringan dan juga kedai cedera mata. Aku perasan banyak jual tudung dan barangan branded look, tapi sebenarnya version tiruan. Memang common dekat kawasan pelancongan macam ni. Tidak ori lah. Ayah. Mesti dah tak ori nak sabar mami. Ni dia lah. Kata dah dari dia tu. This is ori one. Sejuk. Lah. Tak lama selepas tu, kami pun sampai ke jati utama. Dari sini, kita akan menaiki bot untuk masuk ke kawasan Sungai Mekong. Apa kami? Boleh pandai berenang? Sila. Sedikit fakta. Sungai Mekong adalah sungai ke-12 terpanjang di dunia, sepanjang lebih kurang 4,350 km, bermula dari Tibet dan melalui China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia sebelum berakhir di Vietnam. Dekat Vietnam, delta Mekong ni sangat penting untuk pertanian, especially pengeluaran beras. Sebab tu Vietnam antara pengeksport beras terbesar di dunia. Naik bot pertama tu memang satu pengalaman yang tenang. Angin sungai, pemandangan rumah-rumah tepi air, bot nelayan, semua nampak autentik. Perjalanan kami menuju ke checkpoint pertama mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit. Dan jangan risau, korang akan diberikan life jacket semasa menaiki bot ni dan insyaAllah semuanya selamat. Ni tempat ke apa? Nak tengok pokok nipah kan? Dia kena ada dalam tu. Oh, dia naik sampan kan? Hari banyak program ada naik sampan. Oh, ada naik sampan lah. Tadi dah naik bot, sekarang kita akan pergi naik sampan juga. Oh, ada kedai lagi lah mesut dah. Habis dah duit.
Tak ada lirik nak. Checkpoint pertama, Coconut Candy Factory ataupun kilang gula-gula kelapa. Rasa coconut. Dekat sini kita akan tengok proses pembuatan gula-gula kelapa secara tradisional. Mekong Delta ni memang terkenal dengan kelapa sebab tanah dia subur dan sesuai untuk tanaman tropika. Proses dia menarik. Santan dimasak dengan gula sampai pekat, kemudian dipotong kecil-kecil dan dibungkus secara manual. Industri kecil macam ni sebenarnya menyokong ekonomi komuniti setempat. Selain daripada itu, kat sini juga ada jual cedera mata dari kain kraft tangan sampai makanan tempatan. Ni. 500,000 dong. Short sleeve. Short sleeve. Sakit tak? Long lip. Kalau Black colour. Ya okey. 1,000. Ini berapa? saya rasa 150. Atas 30. Tak berjaya menawar harga tadi. Sorry, minum dulu. Ini betul lah. Oh, jebaka. Weh, ni kulit buaya betul weh. Buaya betul guys, buaya betul. Betul. Boleh minum obat. Obat. Buat kau apa? 20,000. Aku ingat nak pergi naik sampan dah tadi. Kena scam punya naik boat balik. Seterusnya kita akan ke checkpoint yang kedua. Takutnya. Aku rasa sini macam ekstrim sebab Jamal lagi kita macam bergadai nyawa. Seterusnya kita naik boat lagi sekali, lebih kurang 10 minit untuk ke checkpoint yang seterusnya iaitu Bee Farm. Kita ke next destination. Sekarang kita berada di kilang madu. Ni nak wapang. Tapi dia fake. Tapi Ni fake. Dia baru tunjuk lebah betul. boleh buat. Dekat sini kita belajar pasal penternakan lebah dan kepentingan madu dalam perubatan tradisional. Seterusnya kita dihidangkan dengan madu asli yang dicampur dengan teh dan juga dimakan dengan biskut pisang. Ini balik kacang pisang dengan ini madu. Dengan ini pakai bunga, susu madu. Murah tuh 40.000 dong satu. Boleh makan dengan boleh sapu muka. Sapu muka flawless kan? Sapu muka kulit lembut. Bee. Honey bee. Dan dekat sini juga terdapat rumah yang dibina menggunakan pokok kayu kelapa. Struktur rumah dekat sini banyak menggunakan kayu daripada pokok kelapa sebab mudah didapati dan juga tahan cuaca lembap. Destination Berapa tu be? terdapat banyak gerai-gerai kecil yang jual makanan tempatan seperti buah jeruk yang memang popular dalam budaya Vietnam sebab diorang suka rasa masam manis. Untuk ke kawasan seterusnya, kita naik bagi guys. Bagi ni muat dalam 6 orang je dan kita akan dibawa melalui jalan-jalan kampung
Sepanjang perjalanan, aku nampak kehidupan sebenar penduduk, rumah kayu, kebun kecil, kanak-kanak main tepi jalan. Ini yang buat experience ni terasa sangat real, bukan sekadar tourist spot. Aku ingatkan pagi ni akan drop kita orang betul-betul dekat sampan viral Sungai Mekong tu. Tapi tidak ya rakan-rakan, ada lagi satu pit stop, iaitu buah-buahan dan juga persembahan. So kat sini kita dihidangkan dengan buah-buahan tempatan diorang seperti nenas, mangga dan juga nangka, sambil dihiburkan dengan muzik tradisional Vietnam. Persembahan ini sebenarnya dikenali sebagai Don Cha Thai Tu, satu jenis seni muzik rakyat Vietnam Selatan yang juga diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Kalau makan buah kita akan hibur kan dengan nyanyian bahasa Vietnam. So jom kita layan dulu persembahan diorang sambil makan buah. Kalau kau suka hati sangat hore, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sangat hore. Seterusnya kita jalan kaki ke highlight utama hari ini, iaitu naik sampan Sungai Mekong. Sampan ni sangat kecil, maksimum 4 orang penumpang dengan 2 orang pengayuh. Kebanyakan pengayuh adalah wanita berusia. Ini memang antara sumber pendapatan mereka. Topi tradisional Vietnam yang dikenali sebagai non la akan diberikan untuk melindungi diri dari panas dan juga sebagai identiti budaya mereka. Yang menariknya, tiada life jacket guys. Memang bagi kita rasa pengalaman sebenar naik sampan. Sejarahnya, sampan ini dah digunakan beratus tahun sebagai pengangkutan utama di kawasan sungai sempit macam ni. Perjalanan sekitar 10 hingga 15 minit melalui laluan air kecil yang dikelilingi pokok nipah dan kelapa air. Suasana dia sangat tenang, bunyi air dan dayung je memang healing moment padaku. Pengalaman yang tak dapat aku beli dekat mana-mana. Tips penting, jangan lupa bagi tips kepada pengayuh sebagai tanda penghargaan.
Apa pengalaman naik sampan? Weh, best weh. Pengalaman naik sampan. Scary. I'm scary. Selesai je aktiviti bersampan tu, kami naik bot besar balik ke jeti. Settle naik sampan guys, settle naik. Dalam perjalanan balik, kami dihidangkan dengan air kelapa yang segar, memang perfect selepas aktiviti panas tadi. Habislah naik sampan hari ni. You Vietnamese? Oh, I'm from Thailand. Thailand. Sawadika. I have for you with the Siwam cocoon. Pukul. The cocoon and I have Aktiviti seterusnya kita melawat Bamboo and Silk Factory. Kat sini diorang tunjuk proses penghasilan sutera dari kukun ulat sutera. Kukun itu direbus, benang halus ditarik keluar dan dipintal menjadi kain. Selain itu, produk bambu juga diperkenalkan. Bambu sangat penting dalam kehidupan budaya Vietnam sebab dia sustainable, kuat dan seberguna. Aku sempat tengok demo kain bambu yang sangat menyerap air dan ya, aku beli, okey? Tangkapan dekat hilang sutera, cocoa powder, lepas tu tuala dapur yang dibuat daripada bambu. Tadi masa di demo aku cakap amazed kan, aku belilah. Nanti kita testing, kita buat video. Bye bye. Dah malam guys, kita orang baru sampai dari Mekong. Sekarang nak pergi cari pasar. Untuk aktiviti malam pula, aku dengan Fam kita orang explore area Bentan Market. Kita orang jalan kaki ke Takashimaya Mall, lebih kurang 10 hingga 15 minit perjalanan dari hotel. Trafik malam still chaos. Motosikal tetap mendominasi jalan. Mall ni modern, sama macam mall-mall yang dekat tempat lain. Ada banyak brand terbangsa dan ianya jadi tempat yang sangat kontras dengan suasana tradisional luar. Dapat weh baju. Selamat esok dan lusa. I bought this. Foundation. Seterusnya dinner dekat restoran Usmal. Kali ni aku ada banh mi lagi sekali, tapi kali ni biasa-biasa je. Yang breakfast pagi tadi lagi sedap. Tapi dekat sini teh ais dia lagi unbeatable. Seriously, antara minuman paling memorable aku dekat sini. Lepas je makan, aku teman mak aku cari buah. Jalan-jalan tengok suasana malam Saigon. Beli buah guys. Bandar ni memang tak tidur. Lampu dia memang terang. Orang sangat ramai.
Bunyi horn, suasana dia memang hidup sampai lewat malam. Sekian sahaja untuk malam ini. Kita jumpa lagi esok. Bye. Bye guys. And that's the end of the day. Hari ni memang full experience. Dari sejarah, budaya, makanan sampai ke alam semula jadi di Sungai Mekong. See you guys in next episode. Bye.